roh kita ni boleh dipecahkan kepada 9. Macam Naruto lah Ustaz. Macam Naruto tu. Kaki bullshit tu. Itu ada penjelasan sebenarnya. Oh, Cerita Naruto tu setiap dia punya cakra kan, cakra. Cakra. Setiap cakra tu ada warna-warna dia kan. Betul. Itu ada penjelasan dia. Kenapa warna Naruto Kenapa merah? warna merah, Sasuke kuning, biru, hijau, ungu. Aha. Semua ada penjelasan dia dari sudut Islam, dari sudut ilmu sufi, ahli tasawuf. Bukan saja-saja Ustaz. Bukan saja-saja. Okey. Dan itu alam jin pun bermain benda yang sama. Susano dia tu kan. Foreigner tau, besar tu. Oh, betul lah. Saya sampai nak tanya kurama dalam perut tu Ustaz. Kurama pun sama. Aha. Kenapa dekat perut? Kenapa? Khadam. Okey. Khadam yang nak berada di dalam badan kita, kita kena minum ataupun makan. Okey. So dia masuk dalam perut. Oh. So itu adalah medium sarang dia. Faham. So kadang kalau kita ruqyah, poin-poin yang kita pegang antaranya sini ulu hati, perut, kita akan putar. Sama siap. Sama macam Naruto. Naruto dia pusing lah. Pusing. Dan kan bayi lahir ada tekanan. Betul? Tekanan kat perut. Yelah. Weh. Macam mana aku boleh contohlah kan. Satu lagi bila Ustaz cakap macam ni, bila kita boleh nampak, katalah deria ke-6 kan. Siapa dalam Naruto yang boleh nampak semua ni? Siapa lah? Neji, mata. Hyuga. Kan dia boleh Hyuga. Dia boleh apa ni, clan Hyuga kan. Tak dapat kan? Dapat kan? Hinata. Yang boleh tengok badan orang, aura. Itu pun ada tadi kita cerita ni lah Ustaz. Kalau tengok Naruto, semua ada kat situ. Kan? Tapi satu je lah, jangan tiru. Rock Lee. Dia kena mabuk dulu baru dia satu Rock Lee. Kita cerita pasal dia Ustaz. Rock Lee Rock Lee dia tak ada dia bukan dia tak gifted. Dia tak ada kelebihan. Dia train. Itu salah satu kenapa dia tak ada kelebihan tu. Kenapa Ustaz? Family dia tak ada kelebihan. Yelah. Lah. Kan dia je yang begitu. So dia tak ada pengaruh unsur faham alam ke sana. Berbanding Naruto Bapak yang dia ada. Dia pun tak tahu dia